Nombor 1, no handphone. Ada waktu-waktu period yang jangan you pakai handphone langsung. Pagi terutama sekali, bangun-bangun sampai lepas duha pun tak pegang handphone pun tak apa. Dan malam, lepas pada makan malam tu kalau boleh, tengok sekali je last 2 jam sebelum tidur, no handphone. Lepas tu, jangan ambil gula. Nombor 3, tidur yang betul-betul berkualiti, yang cukup. Jangan bangun sambil nak menguap lagi, itu tak boleh. Nombor 3, exercise yang ringan, jalan kaki pun cukup. Nombor 4, minum air yang mencukupi. Hidrasi very important. Nombor seterusnya ialah suplemen. Kalau ambil suplemen yang betul, kena dengan badannya. Kalau you rasa tak senang ataupun tak komplit makanan diet you, ambil suplemen yang betul. Lepas tu seterusnya Quran. Jangan lupa Quran, zikir, doa, solat mestilah kan. Seterusnya ialah jaga dan pilih kawan betul-betul. Dan nombor seterusnya ialah jimat bercakap. Senang je. Maksud saya jangan cakap yang pelik-pelik, yang bukan-bukan, termasuklah mengumpat. Okey, last 2 ialah financial freedom. Jangan lupa masalah rezeki kena jaga betul-betul sebab sakit tu mahal tau. Dan last sekali ialah medical check up.